Sahabat Abah datang melawat Upin Ipin. Pada suatu petang di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sedang bermain di halaman rumah Opah. Tiba-tiba sebuah kereta berhenti di hadapan rumah. Keluar seorang lelaki berpakaian kemas dengan topi askar. Rupa-rupanya dia sahabat baik Abah yang datang melawat setelah lama tidak berjumpa. Sahabat Abah bermain gasing bersama dengan Upin Ipin dan bekalan keliling kampung. Dia memberi nasihat supaya rajin-rajin belajar. Lewat petang, dia terus pulang ke kem untuk bertugas semula. Upin dan Ipin merasa gembira dengan kehadiran sahabat Abah sebentar tadi, walaupun singkat. Sahabat Abah datang melawat Upin Ipin. Pada suatu petang di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sedang bermain di halaman rumah Opah. Tiba-tiba sebuah kereta berhenti di hadapan rumah. Keluar seorang lelaki berpakaian kemas dengan topi askar. Rupa-rupanya dia sahabat baik Abah yang datang melawat setelah lama tidak berjumpa. Sahabat Abah bermain gasing bersama dengan Upin Ipin dan bekalan keliling kampung.